Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel YouTube Wan. So jangan lupa subscribe channel YouTube ni. Pasal apa subscribe? Pasal boleh tengok macam-macam ada. Assalamualaikum. Selamat petang. So hari ni kita nak tanam pokok apa? Tanam pokok orkid. So pokok orkid ni pokok orkid tanah. Okey. So selalunya dia ada 3 jenis pokok orkid. Jadi kita tahu yang mana sepatut kita tanam atas tanah, yang mana kita tak boleh tanam atas tanah. Ada yang ni dia kena tanam di tempat dia yang sesuai. So yang ni orkid tanah. Okey. So ni salah satu dia. Tu dia bunga purple. Jadi kalau kita tengok dia dalam pasu ni, kita tanam dia dalam tanah. Okey, dia akan sihat kita tanam dia dalam tanah. Okey. So kita ada beberapa pokok tu kita tanam dalam pasu-pasu kecil tu. So hari ni kita nak ubah dia, nak buat dia dalam pasu besar. Pasal apa dia ni kalau boleh dia kena banyak-banyak baru. Pasal dia bunga dia selalu tak banyak. Bunga dia selalu satu je. Satu ni dia naik satu. Okey. Jadi kalau ada banyak pokok baru cantik lah, ada banyak bunga. Sebab tu kita kena ubah dia, buat pasu besar bagi dia jadi banyak. Tu anak-anak dia semua duk naik. Jadi kita bubur dia dalam pasu besar. Okey, so kita nak ubah dia dalam pasu besar ni. So yang ni orkid tanah. So dia ada 2. Okey. Dua jenis yang kita ada lah. Dia ada memang ada banyak jenis, tapi yang kita ada 2 ni. Okey. Yang ni lagi satu. Yang ni kalau tak salah dia panggil yellow iris ataupun orkid liak. Orkid liak yang ni. Dia macam pokok lalang ni. Ya. Tapi dia pokok orkid juga. Yang ni pun memang tanam dalam tanah. Okey. Yang ni lagi senang nak ambil benih dia. Okey. Ni, nampak ni. 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 Dia dah naik dah di sini ni. Yang ni esok kita kerat datang sini. Kita kerat sini kita cucuk. Jadi yang ni hidup pokok baru. Okey. So yang ni pun kalau boleh kita tanam dia di pasu yang besar. Jadi dia boleh naik 2-3 pokok. Jadi pasal dia perangai pun sama juga. Tengok. Dia naik ni satu, dia naik satu bunga lah. Jadi kalau dia ada satu, kita dah nampak satu bunga lah. Jadi kita kena tanam dia dalam pasu yang besar tu, baru bunga dia dapat banyak. Sekali dia berbunga banyak, dia cantik. Okey. So yang lagi satu tu orkid yang biasa kita duk gelar ni. Yang ni orkid. So yang ni orkid yang jenis tanam dalam pasu yang kena bubuk arang dengan bata apa semua. Okey. Yang ni kalau kita tanam dalam tanah dia akan mati. Okey, kalau yang ni. Okey. Okey, yang ni pun sama juga. So yang ni pun lebih kurang memang orkid, wild orkid ni. Kalau kita dia ada 2 jenis tapi ada satu je. Dia ada 2 jenis yang common yang selalu kita boleh dapat di mana-mana. Kita tengok di bawah pokok-pokok yang redup, pokok-pokok yang batang dahan dia tu selalu sentiasa basah, yang bunga daun dia tu lebat tapi kena juga cahaya-cahaya matahari tu, orkid ni akan naik. So orkid ni cukup paling mudah untuk kita cari yang ni. Yang satu lagi tu dia macam lalang tu. Yang tu dah jadi susah sikit. Tapi dua-dua rasa Wan yang ni bunga putih yang ni. Okey, dia ada bunga putih, bunga kuning. Yang macam lalang tu dia bunga kuning kebanyakannya. So yang macam lalang tu pun memang orkid liang. Kalau kita tengok di pokok-pokok dia naik, pokok-pokok hutan dia kalau ada dia naik. Okey. Yang ni pun sama. Jadi yang ni dia tanam atas di batang kayu. Jadi kita kalau yang
Kalau kita pergi di kedai, dia akan jual apa tau, batang manggi. Pokok manggi dengan batang tu dia okey. Pasal apa? Dia jerak ayak. Kita jurus dia, batang manggi tu akan basah lama. Jadi dia suka. Kalau kita bubuh dia kat kayu yang macam ni, so kita kena buat apa tu? Nampak ni sabut. Kita bubuh sabut di bawah. Lepas tu kita ikat dia. Jangan bubuh sabut di atas. Nanti dia mati. Okey, sabut tu di bawah. Jadi kita ikat je supaya sabut tu bila kita siram, sabut tu pegang ayak sikit. Okey. Pasal sekarang ni mana nak pergi cari dah apa kayu manggis. Takkan orang nak potong pokok manggis. Kan? Jadi kita pakai kayu biasa. Kalau kita pergi kedai lah ni pun dia dah tak ada sangat kayu manggis. Dia akan jual kat kita kayu biasa ni ataupun kayu betul-betul kayu ni. Dia balut dengan ni sabut. Balut dengan sabut tu. Jadi kita beli benda tu ya. Kita ambil yang ni, kita lekatkan di sabut tu saja. Ataupun kita buat sendiri je lah. Beli sabut ni, kita cari batang-batang kayu yang bulat, kebut lubang macam ni. Okey. Lepas tu kita tanam. Okey. Tu kita perlukan pasu. Pasu yang cukup besar lah, jangan tak payahlah besar sangat. Okey. Ni. Okey. Lepas tu kita beli tanah tu, percuma. Okey. So mudah ya ni. Kita dah buat tanah dah. So kita ambil kita punya pokok ni. Okey. Kita pusing dia tengok ni, akak-akak dia pun dah sampai terkeluar dah masa kita bubuh dia dalam pasu kecil. Masa kita ambil benih dia. Okey, so kita tarik keluar. So jangan buang tanah dia. Okey. So kita korek. Betul sampai tanah dia yang lama tu kering. Lepas tu kita tanam. Okey. So ni satu dah siap. So yang ni pun serupa kak. Okey. Kalau pasu dia kecil ni dia tak tumbuh banyak. Bila dia nak tumbuh yang baru, pokok dia yang lama tu akan mati. Lepas tu dia kena, kalau dia dah cukup besar dah, kita kena ubah dia masuk dalam pasu besar. Yang ni masa kita ambil dia kecil-kecil dulu, kita tanam dia.
So tu dia tu dah siap dah. Okey. So tadi jadi kita ada berapa pokok ni. Kita tengok tanah kita ada cukup dah, kita kena biling kalau kita nak ubah semua. Jadi kita ubah yang mana yang cukup besar, yang ni kecil lagi kita tak ubah lagi, kita tak cukup. Hasil cukup tanah tak cukup. Jadi kita tak ubah lagi, mungkin yang ni kita ubah yang ni. Ini dah cukup besar dah masuk dalam tanah dah. Okey. Yang ni dia dah besar sampai dia dah masuk dalam tanah dah. Okey, ni pokok dia pun besar. Okey, ni. Ni, tunjuk ni anak dia ni. Ni semua ni kita boleh ambil besok. Tanam lagi. Macam Wan buat hari tu. Wan tanam, lepas tu ada banyak pokok. Okey, daripada sepokok saja kita tanam, kita bubuh dalam ni. Okey, so kita dapat banyak pokok. Okey, so kita tanam yang ni pula. So tanah yang kita gunakan dia ni tanah organik serbaguna. Okey, tanah organik serbaguna. Okey, dia tulis kat ni apa 8 dalam 1. Kita tengok kat sini. Dia 8 dalam 1. So kita beli kita biasa guna dah. Dia tak mahal sangat. 28 liter ni. Okey, 28 liter lebih kurang. Dia tak tulis kg ya, dia tulis liter. So 28 liter ni lebih kurang harga dia RM9. Ada kedai jual 10, ada kedai jual 9. Okey, so yang ni kita beli 9. Okey. So dia boleh isi yang tadi lah. Dapat 2 pasu setengah lah. Ni dapat setengah. Okey. So satu beg ni boleh isi 2 pasu setengah.
pasu kita pun tinggal, bukan pasu ada banyak. Tanah kita pun hanya boleh tinggal ada satu beg lagi. So kita boleh tanam lagi 2 pokok lah. So yang mana kecil-kecil tu kita tinggal dulu dekat dalam pasu dia yang asal ni lah. Besok kita pergi beli tanah. Besok kan bila senang kita beli tanah, kita ubah dia. Dan kita ubah yang mana besar-besar dulu.
tu siap lah. Kita dapat tanam 7 dalam pasu. Okey, kita ada baki 4 yang kecil-kecil lagi. Okey, jadi sampai takat ni saja. Okey, untuk kita hari ni macam mana kita nak ubah pokok apa okey tanah. So okey tanah ni dia memang nak tanam dalam tanah. Okey, lagi satu dia kena bagi dia banyak. Dia bukan macam okey kita yang pasu punya tu. Kalau okey tanam pasu tu dia naik bunga dia banyak. Yang ni bunga dia semuanya ni ada dah bunga dia, tapi bunga dia cuma satu-satu, kadang-kadang 2. Dia tak apa banyak sangat. Lalunya satu, tapi ada yang naik banyak. Okey, kebanyakannya satu. Tapi mungkin lah kita ubah dia dalam pasu besar ni, kita tengok kalau bunga dia boleh naik lebih daripada satu. Sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.